Janganlah. Belah. Sama. Kena sama. Hai, Assalamualaikum. I'm Johor Gamers. Welcome back to my channel. Okay guys, so untuk video kita pada kali ini, Ira akan main game Roblox The Butchery. Game ni pasal kita sesat. Bukan kita sesat, kita macam salah jalan. Lepas tu kita jumpa satu rumah. Lebih kurang macam tu lah. Ira tak boleh baca tadi. Tapi kalau kau nak tengok game ni macam mana, kau nak kena tengok video ni sampai habis, okay? So tanpa buang masa, let's go. The Butchery. Butchery ke Butchery? Butchery dah kot sebutan dia tu. Okay, sekarang tengah loading. Kita tunggu je, okay? Okay, kita kat dalam kereta tengah bawa, tengah drive. Okay. Oh, boleh tengok keliling. Okay. Wow, cantiknya kereta ni. Okay, tengah drive Okay, dead end. Oh, dalam mati. Kita gimana? Sultan. Loh, Hello, Susan. agak lag je. Tapi tak apa. Okay, dia ada tu dia punya ni. Will you tell her, wish her well in finding her husband. Why don't you, Ruby? Up next is some smooth Okay, radio dia tengah bercakap ni. Sekejap. Oh, apa tu? Itu apa di depan? Allahu Akbar. Khinzir. Sekejap. Okay, khinzir memanglah khinzir. Tapi khinzir tu kok tangan dia, bukan tangan, kaki dia tangan manusia. Macam mana boleh macam tu? Oh, mak kau. Ada orang kat sebelah. Okay, kenapa khinzir tu macam tu ya? Ish. Buat eksperimen ke apa tu? What is this meat so tough? What did you feed it? Those hitchhikers from last week. Well, looky here! Finally awake! I was beginning to think you were dead! Welcome to Cottonwood Farm! I'm Jackson! What's up with this one's face? William! What did I say about showing some respect when we have guests? Yes. Aku tak nak pergi sini. Kenapa aku duduk kat sini? Nak gaduh ke? You're acting like a damn fool, Jackson. Damn fool. Oh my. Ini You were kaki dah kena brought here begitu. tonight for a special reason. The Lord wants us to show Don't everyone our want us to gift, show everyone our and gift. we cannot disappoint the Lord. Tak apa, boom. This Daun. lil piggy was very naughty. Getting loose and Getting loose and scaring you out there out on the road. there on the road. But don't worry. He's Ni getting a apa brand benda new sebenarnya home. ni? Jangan dekat. Shoo. Haram. Sana. Oh, kena samak je gini. Blah. What happened Well, with her? I've got a pig to catch. What happened with the feet? Okay. Apa tu? Kita duduk sini je. Korang ajuhnya tinggalkan kita. Okay, kita dah boleh bangun dah. Apa ni? Okay. Kita ada nyawa kita escape the house. Kita kena keluar daripada rumah ni. Boleh lari? Reach inside. How can? Okay. Ada apa?
Lah, laba-laba. I feel like there's some button back there. Oh, ada button. Okay, tak apa. First aid. Oh, tap the near button top. Oh, ni inventory kita. Okay. Mantap. Baik. Okay, kita tengok ada yang boleh interact ke tak. Okay, tak ada. Okay, so tugas objektif kita sekarang ni, kita kena keluar daripada rumah ni. It's lock. Dah tu. Nak pergi mana? Sini. Oh, okay. Tikus. Kuman tak tikus ni? Ni. Boleh buka tak lampu ni? Macam mana ni? Ni apa? Mannequin out. Tap the. Okay. Patut apa function mannequin arm ni? Buka pintu ni. Tak boleh. Oh, ni. Dah. Apa dah buat ni? Apa tu? Lepas tu ke kena ambil something ke ambil lain? Ambil ni. Oh, ada kain kat atas ni. Boleh ambil kain ni. Oh, mana? Belakang tu gelap tak nampak. Itu ada mannequin lagi. Baik, tak boleh lompat kan game ni. Sabar jap. Oh, boleh ambil ke? Hello, what am I gonna do? Ke dah siap? Oh, dah siap lah. Ingat ke apa lah dia kita kena jolok ke apa kan, nak tekan button tu. Part 1, upstairs. Okay, kilat je. Tak ada apa-apa. First. Okay, kita ambil dulu. Kita ambil medkit banyak dulu. Apa ni? Katak. Okay, statue. Ui, apa ni tu? Ambil apa dah tadi tu? Okay, part 1 kita kat upstairs. Namanya apa-apa? Tak boleh. Okay, tak ada apa-apa. Boleh interact? Oh, dia just tu je. Hello? Lock. Okay, ni tempat tu TV. Ikut. Tolong. Ada khinzir mau kerja saya. Mana? Macam mana nak masuk ni? Tak nak masuk. Janganlah. Belah. Sama. Kena sama. Kita cuba lagi sekali. Nasib baik dia ni. Dia apa ni? Alah, kita bukan ada medkit. Oh, sebab medkit tu lah kita retry kan. Okay, sekarang ni kita nak cari tangga pergi ke atas. Okay. Oh, okay. Ira tertekan tu, jadi malah nak buka balik. Okay, sekarang ni macam mana? It looks like something is missing from here. Kita kena tak something ke? Apa kata kita cari benda yang boleh interact? Pie slice. Pie. Coin. Bird statue. Apa function benda ni? Okay, kita cuba letak something kat atas tu. Sabar je Quick jap. Saya letak. Oh, salah. Oh, kita makan benda tu. Okay, tak apalah. Okay, quick. Tak ni. Yup. Tekan ni. Lah. Dah, macam tu. Apa tu? Okay, depan tu. Oh.
Okay, jap. Okay. Alamak. Kau. Sini. Kita pusing dengan dia. Sabar jap. Buka betul. Lock. Ini macam mana kalau lock? Lah, kalau kat part 1 pun aku dah stuck macam ni. Cari ke? Buka lah pintu ni. Tutup. Okay. Alah, dia boleh masuk ni lah. Engkau ni kenapa kau masuk lah? Ya Allah, lari lah. Kali ni kita akan ditemankan oleh Zio ya. Biasanya Ira memang susah lah main game hantu seorang ni. Jadinya kita ditemankan oleh Zio. Okay. Okay. Okay, kita masuk game macam biasa. Okay, Zio kita. Okay, ini Zio mesti akan terkejut sebab dia baru nak main game ni. Jadi Ira dah bawa kereta lagi sekali. Dia jumpa Kinze tu lagi. Lepas tu jumpscare kat sebelah ni. Tak apa. Dia biasa tiba. Okay, dead end. Kita belok sini, masuk hutan. And then kita jumpa Kinze berkaki pelik. Bukan berkaki lah tu, dia pakai tangan manusia. Tak apa-apa tak lah, 2 orang yang pakai kapak tu buat. Okay. Tu. Yo. Zio. Ni. Tu. Ya, terlibat makhluk. Masalahnya dia pegang. Ya, kenapa? Yo. Okay. Bla bla. Dia bla bla Okay. Keluar. Okay, tata. Nanti kena selesaikan. I've got a pig to catch. Aku ni. Okay. Apa boleh menang? Belah. Apa sih? Itulah tu. Okay, tak apa. Okay, tutup dulu. Nanti Ira tu. Kita ambil mannequin tangan ni. And then letak kat sini. Lepas tu kita Yep. Okay dah. Jom Zio. Sekejap sebelum tu ada medkit pula. Apa nama? First aid ni. Rasa Zio tengah lag, jadi kita biar je dulu. Okay, so sekarang ni part 1 upstairs. Okay, kita sebenarnya part 1 upstairs ni kita kena turun ke bawah, bukan kita naik atas. Okay, so tugas kita ambil ni, patung ni. Okay, sekejap Zio. Zio nak satu tak? Ni Zio, ambil tu. Zio. Lah ambil tu. Ni ambil ni. Sekejap, Ira nak letak patung ni kat sini. Okay. Zio.
Oh, okay. Lupa nak explain. Sekejap kita Ira explain. Ambil ni. Jom. Okay, so Ira nak Zio, jangan pergi depan Zio. Oh, lawa dia ni. Zio, jangan pergi depan. Kejap. Aduh, Ira lupa nak explain ke dia. Zio. Bla 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 bla. Surprise. Happy birthday. Sekejap, statue tu. Kau buat ke mana Zio? Okay. Sekejap Zio. Zio gimana tu? Yo. Zio, jangan mati. Okay. Bentar ya. Bentar. Yikes. Jangan kejar gua. Pergi ke sana. Sekejap Zio, kejap. Tutup pintu. Oh, dah letak Pandai Zio. Okay, dah jom. Ada hint dekat ni. Okay, patung tu letak kat taraf. Okay. Patung mana patung? Okay, ni. Okay, sekejap. Okay, Ira letak dulu kat sini. Okay, Zio dah pergi. Sekejap ni. Ni tak boleh tekan Ni pun sama tak boleh tekan. Okay, Zio, jangan terus pergi dekat tu Zio pick up the bird statue. Oh, wait. Statue tu patut dekat. Oh, okay. Cari yang sepatutnya dekat atas tu. Okay, faham. Okay, sekejap. Kucing dekat. Kucing sepatutnya bukan dekat situ. Kucing sepatutnya kat depan. Okay. Ira faham. Okay, Ira boleh. Faham tak Zio? Okay. Jom. Kita kena distract juga. Pigi tu pergi kat ni. Ira sebab kita nak ambil patung tu. Ya. Zio. Okay, ready Lari Zio, lari. Okay, agak lag tapi tak apa. Ira nak selesaikan benda ni juga. Dah tak kisah. Dia kejar aku pula. Woi. Okay. Zio. Jangan. Patah balik. Okay, sabar. Sakit siut. Sekejap. Okay. Kira kena buat something. Ini tikus. Bila ambil tikus ni. Okay, jap. Tunggu Ira. Okay, Zio distract benda tu boleh tak? Jap. Okay. Kenapa kau bawa ke sini tu Zio? Yo. Okay, boleh tak? Ira nak Zio buat okay, jom. Boleh? Boleh tengok chat lah ya. Okay. Ready? Okay, jom. Let's go. Okay, Zio kena ke depan dulu. Okay, distract dia. Go. Okay, distract dia, go pergi sana.
pergi ikut Zio. Okay, go. Okay. Sekejap. Kucing. Sini. Sekejap Zio, sabar. Zio bertahan. Okay. Sekejap Zio, kejap. Kejap Zio. Sikit lagi Zio. Satu lagi Zio. Satu lagi. Ya. Okay, sepatu ni kat sini. Okay. Dah. Patah balik Zio. Dia down pula. Tak apa. Macam mana aku nak pergi ni? Lag ni. Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Ira tak boleh pergi sekali lagi. Ira tak ada ubat tu. Zio, sorry. Alamak. Tak boleh. Okay, tak apa. Kejap. Ini risiko bahaya ya, sebab Ira dah teruk ni. Jap. Ada medkit lain tak? Satu kat Zio. Ira dah faham. Ira kena beranikan diri supaya Jap. Larilah woi. Weh, no, satu lagi tu. Weh, dah dapat dah kunci. No. Sekejap Zio. Sabar sekejap Zio. Ira tak puas hati. Okay, nantaklah aku habiskan Robux pun. Ira revive Sabar sekejap Okay. Let's go. Ya Zio. Mana kunci tu? Kat bawah. Kira kami kunci tu. Lepas tu. Okay. Patah balik. Okay dah, boleh. Demam. Okay. Okay, turun. Yes. Aduh. Okay. Ada sampai part 2. Okay. Zio pick up the knife. Okay. Mantap doh, pandai-pandai lah aku cut video ni. Panjang video ni. Sabar jap. The head of police. Tu kan boleh kan Ira kata. Habis robot aku. Knife. Apa function? Kat atas tu ada ni doh tadi, ammo, tapi kita kena cari dia punya pistol dulu. Ni apa ni? Look like photo from the farm. Okay. Ada farm kat sini. Sekejap Ira. What the fish? Haiwan mana pula tu? Dia brief. Aku tak baca. Bla. Handgun ammo. Zio. Okay. Tolong. Kena banyak ni. Tolong. Wow. Zio. Ira nak mati lah. Tak boleh. Zio. Bunuh. Ira tak ada ammo ni. Mampus aku. Nak bunuh lah. Okay, Ira nak tengok dia tu
Ira tak ada. What the? Something. Lock. Buka. Buka. Lock. Something. Kunci. Ada ni. Something to cut this open. Knife. Zio. Zio. Knife. Okay lah guys, sampai di sini saja video kita pada kali ni. Hopefully korang enjoy lah video Ira pada kali ni, okay? Ira minta maaf kalau terkasar bahasa, tersilap kata apa semua. Ira tak tahulah nak cakap apa pasal game ni. Game ni sangat-sangatlah buatkan Ira suspend sebab nak buat tu buat ni. And then pick tu sangat-sangatlah pelik je. Okay, Ira minta maaf sebab dah lama sangat tak upload video. Sebab Ira ni kadang-kadang busy, kadang-kadang malas buat video, kadang-kadang lupa ada YouTube gitu kan. Okay lah, jangan lupa untuk like, subscribe, comment and share video daripada kawan-kawan, okay? So bye. Assalamualaikum. Bye bye.